Bila datang musim pilihan raya, barulah ahli-ahli politiknya kononnya nak perjuangkan hak rakyat. Yang terbaru, APCO keluar Pakatan Harapan. Adakah ini tindakan berprinsip ataupun sekadar langkah politik? Sejak kebelakangan ini banyak perdebatan mengenai hak 40% negeri Sabah terhadap hasil persekutuan yang dikutip dari negeri itu. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu baru-baru ini juga telah memutuskan bahawa pemberian khas yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan selama ini adalah tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan MA63. Dan berdasarkan MA63 ini juga, kita tengok termaktub bahawa Kerajaan Persekutuan perlu ataupun wajib memulangkan 40% hasil negeri Sabah yang dikutip dari negeri itu. Bagaimana kita nak mengira jumlah 40% tu? Kalau kita tengok dalam laporan Ketua Audit Negara, tidak dinyatakan secara spesifik berapakah jumlah hasil yang dikutip dari negeri-negeri di bawah Malaysia. Yang diletakkan hanyalah jumlah kutipan hasil yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi kita pun tak tahu sebenarnya berapa secara rasminya angka yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan terhadap daripada hasil negeri Sabah. Kita tengok kenyataan daripada Perdana Menteri sendiri, beliau mengatakan bahawa hasil yang dikutip daripada negeri Sabah adalah sebanyak 10 bilion, tetapi yang dipulangkan kepada negeri Sabah adalah sebanyak 17 bilion, sama ada dalam bentuk pemberian khas, pembinaan infrastruktur, sekolah, projek dan sebagainya lah. Jadi kalau kutip 10 bilion, pulang 17 bilion, itu maknanya dah lebih 40%. Tetapi keputusan yang dibuat oleh mahkamah itu mungkin lebih kepada technicality ataupun terma yang digunakan dalam soal pemberian peruntukan kepada negeri Sabah. Dan kalau kita tengok komitmen Kerajaan Madani terhadap MA63 itu memang berlangsung dengan baik. Kita tengok sendiri bagaimana kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri Sarawak dalam melunaskan hak-hak yang termaktub dalam MA63. Yang terbaru, kerajaan membuat keputusan untuk tidak membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu, sekadar membuat rayuan terhadap alasan penghakiman yang dibuat oleh mahkamah tersebut. Kerajaan tidak mempersoalkan hak negeri Sabah terhadap 40% itu. Cuma isu yang lebih penting di sini adalah bagaimana ketelusan dalam soal pemberian itu dalam kita memastikan peruntukan ataupun pemberian yang dipulangkan kepada negeri Sabah itu betul-betul sampai kepada rakyat. Sebab kita tahu negeri Sabah ini masih lagi antara negeri yang termiskin. Sabah ini kaya dengan sumber mineral dalam bentuk minyak, balak dan sebagainya. Kita tidak mahu kekayaan ini diborot oleh sesetengah ahli politik ataupun orang-orang kelompok tertentu yang menunggang atas nama perjuangan rakyat, tetapi bila ada kuasa mereka akhirnya memunggah kekayaan itu untuk diri sendiri. Yang penting adalah rakyat Sabah menerasai pemberian tersebut, sama ada dalam bentuk peningkatan ekonomi, sosioekonomi, peluang pekerjaan, pelaburan dan sebagainya.